Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Alisha binti Muhammad Abdul Azim dari SK Zainab 1. Ingin mempersembahkan sebuah video pendek yang bertajuk Dari Kampung ke Dunia Digital. Mari kita sama-sama menghayati mesej yang akan disampaikan dari video tersebut. Saya berasal dari kampung kecil, tempat yang tenang, jauh dari kesibukan bandar. Dulu, saya selalu tertanya, adakah impian saya terlalu besar untuk tempat sekecil ini? Saya belajar macam pelajar lain juga. Dengar cikgu, salin nota, hafal apa yang perlu. Tapi, bila tak faham, saya diam. Bila keliru, saya simpan. Saya fikir, mungkin saya tak cukup pandai. Sampailah satu hari, saya pegang tablet ini dan saya cuba mencari jawapan sendiri. Daripada satu video ke satu video. Daripada satu soalan ke 1000 jawapan. Perlahan-lahan, saya mula faham. Topik dulu yang nampak susah jadi lebih jelas. Saya ulang, saya belajar, ikut cara saya sendiri. Baru saya sedar, teknologi bukan sekadar hiburan. Ia adalah peluang dan jambatan dari kampung kecil ini ke dunia yang lebih luas. Tapi, semua itu tak bermakna kalau ilmu itu tidak ada dalam hati. Kalau kita bijak menggunakan teknologi untuk ilmu yang bermanfaat, kita akan rasai kemanisan kejayaan itu milik kita. Belajar sesuatu daripada video ni kawan-kawan? Ya, ilmu itu tiada batasnya. Teknologi juga tidak bersalah. Ingat, ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan. Ilmu membina siapa diri kita. Ilmu memberi keyakinan untuk bercakap, untuk mencuba dan berjaya. Hari ini, saya mungkin masih di kampung. Tetapi, pemikiran saya tidak lagi terbatas. Ingat pesanan saya kawan-kawan. Jangan TikTok saja tau. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Saya, Anis Alisha binti Muhammad Abdul Azim, melaporkan dari TVPSS SK Zainab 1. Sekian, terima kasih. Tunggu. Bukan hanya untuk lulus peperiksaan. Oh my god. Kita sama-sama